Aku 3 kali pindah. Bila menyewa kadang-kadang sewa mahal-mahal. Bila ada masalah, atap bocor ke tandas rosak, modal sendiri. Baiklah beli dari repair rumah orang. Sewa pun lebih kurang beli je bayar. Puas hati. Dari Putih dan Oyen. Terima kasih berkongsi Putih dan Oyen. Dalam situasi ini saya setuju anda beli sebab sewa pun lebih kurang beli. Maksudnya sewa anda lebih kurang bayar bank lah. Apa yang saya tak setuju ialah kadang-kadang kan orang sewa mungkin 1,000 katakan lah. Tapi bila beli bayar bank 3,000. Mentang-mentang boleh 2 orang gabung number, suami isteri, mereka beli yang 3,000. Tapi 3,000 tu mereka tak mampu untuk bayar bank. Mereka layak untuk dapat loan tapi tak mampu untuk bayar. Itu yang saya tak setuju. Bagi situasi anda, saya setuju dan tanya anda bijak memilih rumah yang lebih kurang sama dengan sewa anda. Terus jujurnya saya rasa tuan rumah anda memang tak bertanggungjawab lah. Ramai masalahnya ramai tuan rumah di luar sana yang macam ni, tak bertanggungjawab. Semua nak penyewa settle sendiri. Semua nak penyewa settle sendiri. Mereka hanya tahu tiap-tiap bulan dapat sewa saja. Tapi bila barang yang rosak dalam rumah mereka, macam atap bocor ni adalah tuan rumah. Atap ni adalah struktur tuan rumah yang kena buat, bukan penyewa keluar modal sendiri. Tandas rosak ke tandas tersumbat itu masih boleh dibincangkan lah. Tapi saya akui memang banyak tuan rumah yang kat luar sana sikap tak kisah saja. Dan bila anda tak bayar sewa, jadilah satu perkara yang mereka pun macam tengok betapa kesian jadi tuan rumah. Tapi sebenarnya mereka sendiri yang bully penyewa. Saya tahu. Jadi untuk selesaikan masalah ni, dan masalah penyewa juga, saya amat berharap kerajaan akan buat sesuatu dan mewujudkan akta sewa kediaman. Gazetkan akta sewa kediaman. Saya tak tahu apa yang akan dibentangkan, tapi akta sewa kediaman ni adalah satu perkara yang sudah lama pelabur-pelabur, penyewa-penyewa minta. Harap kita dapat tengok apa yang akan dibincangkan dan dibentangkan dalam tahun ini. Sekali lagi saya nak ucapkan Putih dan Oyen, terima kasih kerana berkongsi cerita anda dan tanya rumah baru.